¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, va a hacerle ranking, tanking, can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa. Assalamualaikum guys. Jadi bertemu kembali kita di MSS Bersepak Negeri Kelantan 2020. Jadi hari ini merupakan hari terakhir final kategori bawah 18 mempertemukan antara Kota Baru Selatan dengan Kota Baru Utara, Kota Baru Derby. Jadi di peringkat kumpulan mereka telah bertemu dan kemenangan kepada KBU 1-0. Di final ni kita jangkakan satu perlawanan yang kita minta lah perlawanan ni menarik. Okay, so jom kita tanya, kita terjah dia punya coach. Okay, let's go. Tahniah masa final. Jadi final ni jumpa balik dengan KBS yang bertemu dalam grouping dan menang 1-0. Jadi final ni adakah yakin menang lagi ke mana? Buat masalah ni, terima kasih. Terutama sekali saya nak ucap tahniah pada saya punya player sebab boleh melangkah ke peringkat akhir pada hari ni. Jadi strategi kitanya tetap sama lah. Tetap sama, cuma ada penambahbaikan lah. Kita akan terus maknanya terus ke Gear 5 selalu lah. Tak ada kata di peringkat akhir ni untuk permainan Carnival ni dia tak sama macam main liga. Jadi insyaAllah kita akan beri satu persembahan terbaik lah untuk orang Gomusen ni. Okay, coach, apa perancangan dah untuk final ni, sebab game pertama itu dah kumpulan kalah 2-0 dah. Ya. Jadi jumpa balik di final. Harapan kita, budak-budak kita sudah bersedia 120% untuk game final ni. Harap kita mendapat kemenangan untuk final ni. Jadi apa perubahan daripada game yang pertama tu dengan final ni? Jumpa balik? Tak ada perubahan, kita main sama saja. Cuma semangat tu berbeza dengan kumpulan gitu. Kita lebih membara. Okey, gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk perlawanan akhir petang ini, sememangnya kami mengharapkan agar kejayaan berpihak kepada kami. Kerana semasa grouping baru ni memanglah kami telah mengatasi mereka 1-0. Ini adalah satu kemenangan moral kepada kami. Dan sebelum ini juga pemain-pemain yang rata-ratanya kebanyakannya adalah pemain putera telah berjaya menewaskan mereka dalam Liga KPM baru ni. Dan saya rasa kami akan, insya-Allah kita akan all out dan kita akan berusaha untuk memenangi perlawanan ini untuk menebus kekalahan yang sama kepada KBS semasa mereka di bawah peringkat umur 15 tahun. Itu saja. Insya-Allah kita akan berjaya. Hidup KBU. Kota Baru Derby Jadi harapan tim Kelantan sendiri lah untuk persediaan MSSM nanti. Harap kedua-dua pasukan dapat menunjukkan aksi yang terbaik. Tengok suasana pun nampak comel dengan kehadiran penyokong pun ada. Jadi kita harap panel pemilih tu akan memilih pemain terbaik, dan saya difahamkan ada sesi pemilihan, dan kita harap kita dapat player yang terbaik untuk kita bawa ke MSSM Penang 2026. Target untuk Kelantan? Kita cuba buat yang terbaik lah. Last year kita di tangga ke-10, tapi insyaAllah tahun ni mungkin top 5 ke. Terima kasih. Okey, terima kasih.
Alhamdulillah kita telah tamat 3 minggu berturut-turut untuk penganjuran kejohanan bola sepak bawah 12 tahun, bawah 15 tahun dan hari ini adalah bawah 18 tahun. Majlis Sukan Sekolah Kelantan dan sehingga ke ini kita tidak ada apa-apa kejadian yang tidak diingini dan kita syukur Alhamdulillah lah dan semua dapat bermain dengan baik dalam keadaan cuaca pun mengizinkan kita untuk kejohanan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua yang telah memberi kerjasama. Terima kasih kepada pengurusi teknik rendah dan pengurusi teknik menengah yang telah memberi kerjasama yang baik sehingga kita berjaya menganjurkan program ini tanpa apa-apa masalah. Terima kasih kepada semua. Okey guys, Alhamdulillah telah pun tamat dengan jaringan jaringan berapa ni? 41 Kita 41 jaringan. Okey, jaringan 41 kelebihan kepada KBU KBU. Okey, ini tim saya Tim saya. Mana share nama share? Bos, thank you bos. Okey, tim saya. Okey, minggu depan kita pakai siakap Ya. Kelak. Kota Baru! Kota Baru!